Dalam movie Begin Again ni, Adam Levine ada 3 personality. First kali, dia clean shave. Dengan pakai mata, nampak nerdy dia sikit. Kedua, dia bela misai sahaja, nampak rebel kat situ. Ketiga, dia bela full beard, nampak wise kat situ. Personally aku rasa director tu memang bijak sebab dia tahu Adam Levine ni tak pandai berlakon. So dia gunakan facial hairs yang Adam Levine tu ada untuk ekspresikan watak waktu itu. Contohnya waktu dia clean shave pakai mata ni, nak bagi nampakkan yang karakter dia ni macam fresh, budak baru, newbie kan. Konon-konon suci bersih lah. And then dia bagi Adam Levine pula bela misai. Ada satu scene tu di mana waktu dia curang, waktu dia rasa macam dia dah popular kan, dia nak rebel sikit. So dia bagi misai. Full beard ni pula nak bagi nampak yang Adam Levine tu dia dah insaf, dia dah matang. Dia macam dah tak nak buat lagi dah benda-benda bodoh yang dia buat dulu tu. Kita as viewer, kita nampak macam ada character development lah dalam movie. So itu salah satu kelebihan Jambang. Dia boleh menjadi ekspresi kepada emosi kita waktu tu. Aku pun pernah buat sama macam Adam Levine tu buat. Aku cuba pelbagai jenis facial hairs. Aku pernah bela misai, aku pernah buat stubble, aku pernah bela panjang macam ni, macam sekarang ni. Aku pernah buzz cut kepala aku. So benda tu best sebab kita boleh eksperimen macam mana orang layan kita. Sebab setiap gaya tu dapat layanan yang berbeza. Tapi bang, saya tak nak lah bela jambang Malaysia ni kan panas. Sebab tu aku buat ni Beard Plus, penyejuk jambang untuk cuaca kat Malaysia macam ni lah. Benda ni ibarat Mentos untuk jambang korang. Sejukkan jambang korang. Sesuai untuk bela even cuaca panas macam kat Malaysia ni. Tekan dekat beg kuning.